Semasin-masin air laut, masin lagi mulut I. Takut lah duduk sini sekejap lagi. Sekejap lagi I kena sembuh. Ni apa? Kan I kata, Wih, Nana kena mahir. tak guna punya sotong. Nana lagi tak relax. Nasib baik I ada sixth sense tu kena dan my beralih. hair, Kalau siot. tak, ni Nana. semua kena dekat I. Ni semua dia punya Okay. punca. Tak guna punya alung. Ui, banyak lah you punya okey. Ew. Wow. That's a lot. Ni seorang lagi. Nana. Dah lah, baliklah macam ni. Balik tu, si Alung terus yang sotongnya. And offer nak bagi dekat me and Nana. Wah, ni nama dia Boatman Miss Ali. Anyone nak book slot dengan dia? Pandai-pandai lah cari dia dekat ruang komen. Wah. Nana dah boleh jadi menantu ni. Siapa nak? I nak jual. Dah sudah, kami balik bilik. Malam tu, Nana nak rempit. keluar semula for dinner. Kami order pari bakar. Dia punya sambal sumpah sedap gila. Tu nama kedai dia. Kita orang ajak our boatman makan sekali sebab dia dah belanja sotong. Si Nana ni boleh tahan menguji kesabaran. Banyak tu je tinggal dia tak nak habiskan. Ini membuatkan I baran. Oh yo. Dah kenyang tu, kami rempit lah. Ui, Alung belanja minyak lah. Bukan basa-basa Alung ni. Duit kepuk-kepuk. Anyone nak dia belanja, bagi tahu lah dia. Lighter. Lepas tu, dia bawa kami pusing-pusing kawasan pulau. Pergi sini, Yo, lepas Nana tu rempit. pergi sini, lepas tu pergi sini. Lepas tu, lepak pantai pula tengok aurora buatan. Dah penat, kami balik bilik. Next morning, kita orang buat kerja sikit. Lepas tu, we pack our stuff. Chill-chill kejap Bye guys. and check out. Lepas tu, menyempat singgah beli coconut shake. Pesanan hikmat. Ingatkan sampai situ je. Tidak ya kawan-kawan. Sambung shopping coklat. Si Nana ni sakan Sudah tu kami pulang lah motor and naik ferry. Punya mengantuk Nana sampai tersengguk-sengguk tidur. Sementara tunggu bas, kami lepak dekat kafe dulu minum matcha. Balik tu kami naik Arowana. Wow. So this is our bus. Tengoklah, red leather, so nice. Tengok ni, got cup holder, lepas tu charging port, and then ni untuk this one, and this one untuk this one. Oh, nice bus. Really nice. The aircon is good, guys. The aircon is good. The reclining is good. The seat is comfortable. The driver is good. Bus is on time. Yeah, got two cup holder. Ada dua. So Pika boleh minum dua. Saya boleh minum. Okay Nana, puas hati? Puas hati. Kita ambil pasnya lah. Tengok ni, space antara seat depan pun bapak luas. Okay, ni my favourite budget bus so far. Kami on the way balik dah. Bye Perak.